Hello guys. Today is 5 bulan ni. Hello guys. We come back with PBS 2. Tahun ni kita buat kat Pekan, KSK Seri Biram. So kita ada kawan Zari. Kita akan tengok apa kita buat hari ni. Sebenarnya waktu ni PBS 1 tu korang nak buat vlog 2 minggu Jadi baru buat first day, lepas tu buat second week tu. Second week tu ada 3 hari akhir. Sebab lupa. Macam mana perasaan anda? Entahlah, biasa je. Hello guys, kita dah sampai sekolah. Kita orang dah berpusing dah dekat 3-4 kali dalam sekolah. Saya berparking. Parking. Si Mak Zarif ni tak malu nak tanya guard, malas nak mengejar. Lepas tu kita berpusing-pusing lah, dapatlah parking kat sini. Okey, kenapa di sekolah mana? Kau dia tembung dengan TA katnya. Okey, ni rasa okey sebab cikgu tu tak pandang kita. Kita apa parking di sini. Okey kau. Kita dah sekolah. Jom layan pergi pejabat. Sekolah ni. Berapa rate hari ni? Saya rate 7. Rate 8 sebab tidur. Tahu tengok tu. Semua orang tidur. Ya? Perempuan tu tidur ke belakang awak. Laki tu baring. Kau tak tidur lah? Dia tengok drama. Ada tengok drama main bateri fire habis. Kena buat charger lah. Saya buat powerbank. Ada takut phone panas. Kalau buat extension tu. Tapi yang dia suka sebab kita dapat duduk dekat bilik yang tak ada orang, Pak. Ya, ada orang. Dia kata dah lama tak guna. So dia macam nak buat benda tak ada rasa bersalah sangat. Tak. Tu. Mari kita hari kedua dan seterusnya. Morning guys. This is our day 2. Apa kita nak buat hari ni? Nampak. Ya, so dah ni nak tengok balik. Rasa hari ni Nasa nak pergi PPKI untuk tengok persekitaran dulu. Rasa nak borak dengan JPK dulu apa yang diperlukan. Esok lusa baru kita start ambil maklumat. Guys, kita orang dah sampai sekolah. Ingat baru nak pakai stocking. Pakai stocking ya. Kita lagi perempuan bagi ni. Cantik kat lighting. Tengok awak view. Apa yang perlu kita kita orang parking bawah ni kan. Tempat kita orang tadi. Sebentar lagi. Ni bangunan PPKI. Dan tu sekolah Cina. Sekolah SJTC Pekan. Lepas tu ni sekolah menengah. Lepas tu ni bangunan ada 3. Tu 2 belakang ni. Lepas tu parking kereta kat sini. Surau Pra ada 5 ke 3 banyak gila. Ini antaranya dari Putra Mahkota menuju ke Sabah City, kilometer 289.4 menuju ke kilometer 292.6 arah utara. Lalu dari Ibu Selatan menuju ke Syalam, kilometer 4.6 menuju ke kilometer 0.7. Guys, this is our day 3. Kita orang berpakaian pelakak dan t-shirt biasa.
Apa plan awak hari ni? Tahu, tengoklah. Tadi plan dia nak pergi PPKI, nak buat interview kat sana. Interview. So pagi ni kita orang nak pergi perhimpunan dulu, okay? So mari kita tengok. So cikgu masuk kat situ, lepas tu cikgu parking kat sini. Sekolah dia. Siapa? Sekolah dia macam biasa-biasa je. Dia besar. Macam gempor kan. Oh, sekolah biru besar. Biasa. Ni berawal pagi tadi. Pasal lepas mandi by phone. Pasal lupa. Pergi sekolah. Bye-bye guys. Mari kita jalani hari ni. Morning. Ni lagi. Atas ni. Mana tadi? Tu. Ni lagi. Sorry. Saya tak yang berbalik. Lai. Kowe. Kata belajar. Guys, dia orang nak ajak kita orang minum kopi. Nen, betul tak? Betul tak? Ya. Yeah. Guys, tadi kita orang lepas PJ, kita orang berborak dengan budak kat tepi padang. Tiba cikgu terdengar. Ada cikgu tu suruh budak ni balik kan. Betah pelautnya kita orang. Pasal ada budak aku terjerit tau. Pasal budak tu, cikgu, nanti orang apa orang pandang? Nanti orang dengar. Nanti orang dengar orang jerit. Aduh, cikgu kena sang dengan budak macam mana ni. Begitu sang budak. Budak sang. Ni guys, bilik memasak dia orang. Dah buat lah. Gempar kena macam ni. Hebat aku orang main kerja sus. Ya. Cepat time sus. Begini. Tu nak apa? Nak ambil kuih? Kau nak dengan budak. Oh, faham. Siap. Cikgu pun tadi cakap aku ni. Cikgu sekarang umur 47. Dah kahwin? Belum. Tadi kamu dah? Iya, kamu. Aduh. Cik Zati. Ada berapa orang tu? Anak Saya 2 orang. Tak cukup. 10 orang. Tak cukup. 10 orang. Iya, mak bukan boleh lah buat sampai 10 anak. Mak bukan pun tak nak dah. Sampai Korang ada abang? Saya ada abang saya dia juga lah. Dah? Dia pendek lagi daripada saya. Oh ya, dia kat mana Fiz?
Sedap ingat lagu Bobo Boy ya. Jika tidak hari ini mungkin ibu dapat. Kami pilih pengantar saja, siang jadi kenangan. Sekali lagi. Nanti semangat, sikit. Balik dulu guys. Dan day 3. Hari ni menghabiskan masa di PPKI. So semalam ramai macam ni ke? Tak, koko orang balik serentak. Hello. This is our day 4. Now we are going to school. Sangat fokus. Hari ni kita macam lambat sikit. 7-8 minit pun bergerak. Apa makan hari makan lambat ke tak? Kita Rasti berjaya sampai sebelum 7.30. Okay lah. Apa awak termenung ke? Kenapa? Kelang kau. Tu parking cikgu juga. Ni pula pentadbiran dan bilik-bilik library. Tu kelas. Tu blok yang kita duduk. Ni. Dia barang tu ya? Betul. Sampai guys. Okay, petik dulu. Mari kita pergi. Hari ni pagi ni kita orang nak pergi majlis perpisahan cikgu pra lelaki. Buka tingkap. Kita buat handbag. Kita berlenggang je.
celah-celah tu. Photoshoot day. Yes, kita. Kami besar sikit. Kami besar. Awak nak? Ambil. Jangan malu. Hello guys. Kita orang dah habis day 4. Zara lagi 4 hari. Lagi 5 hari. Jadi kita orang balik lambat sikit pukul 2.28. Kita ada interview Ham. Hari ni macam makin okey. Hubungan kita orang dengan BBS May, kita orang pun dah start bercakap. Morning guys. This is our last day of our first week. Week 1 is done. Sekarang pukul 7.2 kat rumah. Gimana dia ni? Cepat sikit. Overall 8/10. Okay lah, okay. Best je sekolah tu. Best. Hari ni mission kita yang kita nak dah drag 3 hari. Rabu, Khamis, Jumaat. Kita nak interview je pikir-pikir. Kita kena menjayakan juga apa-apa terjadi. Let's go. Kita orang dah sampai sekolah. Kita nak pergi perhimpunan pagi 7.30. Itulah untuk hari ni. So kita akan tengok apa perjalanan kita hari ni. Okay, bye bye. Mak tolong buat kerja sekolah. Kalau ada macam tu masuk dia, mak dia tu pula jadi hamba. Itu tanda-tanda hari kiamat. Nabi yang cakap. Kes puli mengambil duit rakan-rakan. Kes pada suku. Kau tak bagi aku duit, aku pukul kau. Semalam cikgu dapat tangkap pelajar tahun 2. Kita dengan Andoi nak pergi interview cikgu. Sekejap ya, cikgu. Kita orang dah settle week 1. Woo! Kita nak balik dah. Let's go home. Senang tak lagi. Biar pintu. Penat eh. So guys, we are done for week 1. Bye bye. Jumpa week 2.